Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke podcast Bicara Santai PhD HLP KPM, Perspektif Panel Temuduga. Untuk kita tahu bagaimana HLP ini diperlukan persediaan untuk melalui, ialah untuk bakal-bakal pendidik yang ingin menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi, dan bagaimana kita nak melihat bagaimana panel-panel ni menilai untuk peserta ini ataupun bakal guru yang nak melanjutkan pelajaran ni diterima dengan orang kata mengikut kriteria-kriteria. Bersama-sama saya hari ini kita ada seorang panel yang cukup berpengalaman, iaitu Dr. Muhammad Aras. Dan dalam masa yang sama, Doktor, saya tak nak cakap lama banyak-banyak sangat. Saya nak Doktor perkenalkan diri Doktor lah sendiri, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cikgu Sofi. Yang pertama sekali lah, nama Muhammad Aras bin Kamis. Latar belakang pendidikan saya ijazah sarjana muda sukan dan rekreasi, kemudian ijazah sarjana pengurusan sukan, dan lanjutkan pelajaran peringkat kedoktoran bidang kejurulatihan sukan. Itu yang pertama lah. Yang kedua dia, ni tahun ke-28 saya dalam perkhidmatan. 28, 2 tahun lagi cukup 30. Okey, pengalaman dalam HLP ni yang pertama sekali, yang sebenar dia kredit lah. Kredit untuk saya. Selepas saya grad dengan title GOT, saya dipanggil lah untuk beberapa kali untuk memberi slot lah kepada calon-calon yang terpilih untuk menyambung lah. Biasanya dia ada kursus intervensi sebelum diorang start pengajian. Saya terlibat lah dengan beberapa kali lah slot-slot intervensi tu untuk bagi sikit talk, bagi sikit advice lah untuk proses-proses pengajian sepanjang tu lah. 2 tahun master, 3 tahun PhD. Kemudian rentetan daripada itu dipanggil untuk jadi panel lah. Pengalaman sebagai panel tak lama, tapi sempatlah beberapa tahun. Cuma atas komitmen tu kemudian dia dah tone down lah. Tapi mungkin atas rekod pengajian tu lah yang menyebabkan saya dipanggil lah untuk jadi panel tu kan. Nanti kita cerita lah kan, nak sampai tahap GOT tu macam mana kan. Tu je lah. Ni orang kata, kalau kita lihat sebelah kita ni adalah panel yang cukup berpengalaman antara orang kata penerima HLP yang GOT lah, yang memang kalau kita nak ada apa ni orang kata graduate on time, betul kan? Itu jadi memang betul-betul pengalaman ini yang kita nak untuk kita kongsikan bersama, sebab bukan hanya sebagai penerima HLP, tapi juga panel yang orang kata dapat melihat bagaimana kriteria-kriteria yang ada untuk setiap penerima HLP tu menghabiskan pengajian mereka dalam GOT lah. Saya tak nak cakap banyak-banyak, tapi saya ada beberapa soalan, Doktor. Saya nak tanya Doktor. Antara soalan pertama yang saya nak tanya pada Doktor untuk bicara santai kita ni, iaitu apakah matlamat utama temuduga HLP KPM dalam perspektif panel sendiri sebenarnya? Okey, yang sebenar calon ni dia kena tahu lah. Nama pun HLP. Dia segi tafsiran dia kan. Dia means HLP ni yang sebenar adalah hadiah. Hadiah daripada Kementerian Pendidikan untuk calon-calon untuk menyambung pengajian lah. Especially yang full scholarship lah. Beasiswa penuh. Jadi nama pun dah hadiah. Sebab tu antara kriteria dia adalah prestasi cemerlang 90 ke atas 3 tahun berturut-turut. Jadi dekat situ lah yang sebenar nama dia tu terbit tu, hadiah latihan persatuan. Dia lebih kepada penghargaan lah kepada calon-calon guru tu, mungkin atas servis dia, atas kecemerlangan dia di sekolah, kemudian boleh diteruskan lah dalam bentuk pengajian lah. Tu saya rasa tu main dia lah HLP tu. Mari Doktor, kalau kita lihat untuk HLP tu, kriteria pertama oleh panel lah kecemerlangan dia di peringkat sekolah tu. Di mana 90% dia punya markah, orang kata dipanggil markah penilaian dia sepanjang tahun tu adalah satu titik mula lah untuk panel menilai, Doktor. Ya betul, sebab tu antara kriteria utama untuk memohon
Maknanya dia kalau kita purata 3 tahun bawah daripada 90, for sure calon tak akan dipanggil temuduga. Sebab tu penting tu prestasi di sekolah tu. Dan for sure bila dapat pijak stage temuduga tu, that means calon yang masuk bilik tu memang adalah calon-calon guru yang cemerlang lah di sekolah. Kan, tak kira lah apa bidang dia, tak kira lah apa sumbangan dia, that means dia telah letak dalam kriteria yang cemerlang lah. Tu. Maknanya kalau kita lihat HLP adalah hadiah lantang persatuan. Dia mesti cemerlang dari segi mereka berada di dunia pendidikan tu, maknanya di sekolah, di peringkat IPG. Mereka ni adalah orang-orang yang orang kata dapat pergi temuduga tu, mereka adalah kategori cemerlang sebenarnya. Betul. Okey, kalau kita lihat Doktor, perkara yang lain saya nak tanya juga, apakah perkara awal yang biasanya dinilai oleh panel sebenarnya mengikut orang kata calon tu sendiri? Apa yang perkara utama selain daripada yang kecemerlangan tadi, apakah yang dinilai lain selain daripada itu? Okey, kalau kita tengok dalam proses interview lah ataupun proses permohonan, dia bermula dengan permohonan, kemudian submit proposal, ataupun yang latest ni kita hantar proposal masa hari temuduga. Jadi proposal tu penting lah untuk persediaan tu. Kemudian yang seterusnya adalah persiapan lah, kan? Macam mana kita nak berada dalam bilik itulah untuk dalam situasi temuduga tu, persiapan dari segi konten, knowledge apa. Dan paling utama saya rasa permohonan adalah berdasarkan kepada option. Kalau saya personal, saya kena pastikan calon yang masuk dalam bilik dia mempunyai bidang yang setara, daripada degree, master, sehinggalah kalau dia buat permohonan untuk kedoktoran, bidang dia sama. Dia tak boleh, contoh saya bagilah, kalau bidang saya degree PJ, ambil sarjana, ambil pentadbiran, kemudian bila pergi kedoktoran, mohon kedoktoran, ambil sains sukan. Dekat situ dia akan mempengaruhi dah. Sebab tu kalau saya lah, tu kriteria utama. Kita nak ada satu istilah, satu line lah, setara. Dia tak ada kanan kiri, supaya dia nampak betul-betul dia masters, dia nampak betul-betul dia core dalam dia punya bidang tu. Lagilah kalau dia degree dia out of context kedoktoran dia lagi, sebab degree adalah foundation. Jadi kalau degree dia contoh dia IT, kemudian master dia atau sarjana dia sains sukan, lagi kita ada kerisauan lah di peringkat panel tu, bila dia ambil kedoktoran, contoh dia nak ambil sains sukan, sebab foundation dia adalah IT. Dekat situlah yang saya rasa bila calon memohon, dia kena pastikan dia punya bidang tu selari. Selain daripada disokong oleh sumbangan-sumbangan yang kita cerita tadi lah, kan, apa sumbangan dia, mungkin ada inovasi yang berkaitan apa semua, yang tu yang second lah. Baik, saya lihat bahawa apa yang panel cakap ni, Dr. Arah cakap tadi memang betul lah. Maknanya keutamaan selain daripada cemerlang tadi, selarinya bidang tu sangat memainkan peranan yang penting. Sebab saya nampak bila kalau kata degree, dia punya master ke bidang PhD, maknanya pengukuhan dia tu sangat kukuh. Berbeza kalau kata degree lain, master lain, PhD lain, dia punya idea tu dia akan jadi macam berbar, betul? Sebab betul. Tu orang kata permulaan tu mesti selari lah kalau kita lihat. Okey Doktor, kita pergi yang berikut soalan. Apakah kesilapan awal calon yang Doktor nampak dia sering berlaku dalam nak Doktor nak menilai itu sebenarnya? Okey, kita punya expectation as a panel, bila candidate masuk, you ada lebih kurang 10 minit untuk present proposal. Biasanya kita akan terus dengan presentation. Proposal yang biasa yang calon bawa ni, dia tak fresh. Kalau ikut Prof saya cakap dululah, proposal ni dah 56 orang dah. Bukan a new idea. Kan, dia tak fresh. Jadi kita as a panel, bila kita tengok pun dekat situ dia dah down dah. Kan, kita punya expectation lower, kemudian kita pun rasa macam tak happy, sebab dia banyak lah. Nanti kita akan nampak mungkin dia tak prepared, kan, mungkin copy paste. Jadi yang sebenarnya you mesti datang come out dengan fresh idea,
walaupun benda tu perlukan justify kan, gapnya ke apa ke kajian you, tapi idea tu penting. Sebab terutama PhD lah, kalau master ni kita boleh accept lagi supaya dia boleh ni lah, dia tambah baik ke atau dia buat modify. Tapi bila PhD ni kita akan rigid sikit lah, sebab PhD ni level dia lain. Kemudian kita nak pelajar kita betul-betul well prepared lah. Maknanya apa-apa pun persediaan dia tu sangat penting. Betul. Bukan datang macam okey, aku nak cuba je lah. Sebab macam doktor kata tadi, dia mesti a new idea. Maksud dia mesti ada idea yang bukannya 56 orang ni tadi buat. Betul. Bila idea baru tu, maknanya panel pun ada macam kecenderungan untuk rasa wah, ini satu a new apa orang kata idea-idea baru yang sangat menarik lah. Betul Cikgu Sofi. Contoh saya bagi. Ada setengah calon beranggapan kita bagilah proposal apa-apa, sebab nanti for the next, sekiranya saya terpilih, saya jumpa SB saya, prof saya, doktor saya, for sure dia akan berubah kan, proposal tu akan berubah, dia punya research tu akan berubah. Dan sebenarnya tu bukan isu, tu second point. Sekarang kita nak selesaikan kat bilik termoga dulu. Dekat bilik termoga tu kita janganlah fikir yang aspek tu kan. Sepatutnya kita macam cakap tadi lah, kena datang dengan idea apa semua. Bila kita dah diterima belajar, dia nak berubah tu, kita berhadapan dengan yang kita punya SB pula. Sekarang nak berhadapan dengan panel ni. Sebab tu post mentality yang tu kita kena buang dulu lah. Macam Cikgu Sofi cakap tadi kan, kita try. Yang sebenarnya tak ada try pun. Kalau nasib baik, macam saya kita duduk ni waiting room, bila kita sembang-sembang, ada yang 3 kali datang SLP, ada yang 2 kali, ada yang pengalaman saya jumpa 6 kali datang temuruga SLP, masih lagi mencuba. Tapi kalau kita well prepared, macam saya, rezeki saya sekali datang terus dapat. Bukanlah saya cakap saya terbaik, tapi mungkin ada sense of macam saya cakap tadi lah kan, saya bukan datang nak cuba, saya betul-betul nak, saya betul-betul buat apa yang sepatutnya kan. Jadi benda-benda tu mungkin mempengaruhi dan ataupun sangat mempengaruhi. Yang saya nampak ada pada doktor, ada satu yang ialah persediaan sepenuhnya. Betul. Maksudnya nak pergi interview tu bukan asal boleh. Tapi perkataan yang perlu ada dalam nak pergi persediaan HLP ni ialah bersedia penuh dengan ilmu pengetahuan. Betul. Dan firm dengan pendidikan apa nak buat. Bukannya bila panel tanya, saya nak, maknanya panel pun orang kata tak seronok kalau macam tu. Betul. Betul. Setuju. Okey doktor, saya nak lihat pada soalan lain lah doktor pula. Kita punya ni orang kata semakin panas sikit doktor. Okey, apakah justifikasi kukuh permohonan SLP yang panel kita harapkan? Macam doktor, bila doktor nak pergi temuduga tu je, nak menemuduga orang, mesti doktor dah expect, wah aku nak kriteria macam ni. Yang orang kata yang dapat sampai bukan hanya terpilih tapi boleh JOT doktor. Macam mana panel layan doktor? Okey, kalau tanya saya lah, saya lebih suka orang yang ayat paling mudah dia bersedia lah. Sebab HLP ni kita kontrak 3 tahun, kita ada agreement apa semua, dan kita ada responsibility untuk menghabiskan kan. Sebab kalau tidak nanti dia ada backfire lah kan, secas apa semua. Jadi kita nak orang yang betul-betul datang dah ready untuk belajar. Tak ada istilah cuba-cuba ataupun tak ada vision kan. Kita nak student yang betul-betul well prepared, dari segi kontennya, dari segi psikologinya, dari segi personal dia sendiri, dia dah betul-betul bersedia. That means bila saya tanya je soalan, dia dah ada jawapan. Wak Imah saya tanya, you dah prepare ke nak pindah Johor? Sebab ni you nak buat 3 tahun ni, takkan you nak ulang Melaka, Johor. Contoh you nak buat UTM, dia dah ada dia punya solution. Dia dah selesaikan dengan family dia dah selesaikan dengan dia punya travelling punya problem apa semua. Benda-benda tu yang sebab dia boleh spare out macam tu je. Dia bukan nantilah yang tu saya fikir kemudian lah. Benda-benda tu yang sebenarnya dia akan mengganggu kita punya pengurusan lah. Macam saya cakap lah, kita time frame kita tight, 3 tahun, master 2 tahun. Jadi kalau kita hari ni start belajar, baru nak fikir, baru nak
cari cadangan, cari ni idea, dia akan problem tu akan start. Kat situ saya nampak. Dia betul. Nak apa, panel respect ialah mesti dia dah sangat-sangat ready. Bukan Betul. hanya dari segi mentally untuk pembelajaran dia, tapi juga family. Betul. Sekian mana dah stay kat mana, apa sebab kalau apa orang kata kalau tak ada preparation tu, saya pun nampak apa doktor cakap tu macam dia punya kekangan tu baru nak fikir tu, orang kata dia akan ada lagi banyak benda. Sebab kita ada 3 tahun ya. Kita bukan nak buat 7 tahun, 3 tahun. Kan memang time frame tu pendek sangat. Jadi kalau kita lihat doktor, maknanya masa 3 tahun tu adalah masa yang orang kata sangat-sangat padat. Jadi perlukan apa orang kata satu masa yang perlu diatur dan disusun dengan baik. Betul. Jadi kalau apa yang saya nampak bahawa persediaan adalah sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya pergi untuk aku penerima beasiswa, tapi aku adalah orang yang memegang satu amanah dan tanggungjawab. Okey, dalam masa sama ni kita berehat sebentar dan kita akan sambung sebentar lagi, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi bicara santai kita bersama dengan panel kita, Dr. Muhammad Arash. Panel yang sangat berpengalaman dan sentiasa memberikan inspirasi kepada saya lah. Kalau saya berbual dengan dia je, dia ada sesuatu orang kata aura dia yang sangat memberikan saya kekaguman. Dan kalau saya cakap dengan doktor, kalau saya cakap tu memang saya nampak, okey, aku dah nampak lah jalan tu, orang kata aura yang saya sangat terima kasih lah doktor semuanya. Okey doktor, kita sambung lagi kita punya bicara santai kita ni. Soalan saya yang berikutnya, bagaimana panel menilai kematangan pemikiran calon tu? Sebenarnya doktor. Okey, first sekali first impression bila calon masuk bilik, lepas presentation, biasa kita akan minta perkenalkan diri. Dekat situ yang sebenarnya dia punya turning point dia lah. Kita nampak lah dia punya cara dia memperkenalkan diri dia, benda-benda yang paling basic lah kan, outstandingnya dia tu kan. Kemudian seterusnya bila kita cerita pasal konten lah, dia bukan idea yang semata, tapi lebih solution. Kita akan create kan apa-apa soalan yang sebenarnya kita nak tahu dia punya idea lah kan. Kalau solution yang macam mana, isu yang ni apa solution dia, kita lebih trigger benda-benda tu lah supaya kita nak, macam saya kat awal tadi lah, kita nak calon ni dia dah ada lah dalam kepala dia apa penyelesaian setiap masalah ni. Sebab PhD ni ataupun master ni, kalau kita panggil istilah dia journey pengembaraan kan. Jadi dia akan up and down, ada banyak isu. Jadi dia mesti strong. Kalau dia bila dia bercakap, bagi idea tu nampak matang tu, cara menjawab ataupun idea tu, dia mesti menunjukkan yang dia tu ada ciri-ciri lah, ada ciri-ciri pelajar yang boleh menghabiskan lah. Sebab kita apa-apa pun panel, kita akan fikir, bila kita pandang calon tu, kita fikir muka ni boleh habis ke 3 tahun. Ayat paling mudah lah ya kan. Cara dia bercakap, cara dia berujar. Sebab benda-benda tu kriteria kan. Macam saya sendiri pengalaman Baibah 3 jam 3 jam Baibah. Jadi benda-benda tu lah. Ya, sebenarnya kita tengok dia berujar macam mana kan, menunjukkan cara berujar tu matang tak matang, adakah dia just spell out je apa yang dia terlintas kan, ataupun ada base dia. Benda-benda tu ya sebenarnya bagi satu indikator lah pada panel. Walaupun ada 3 panel dalam bilik, tapi dia akan mempengaruhi secara conclusion dia kan. Sebab diimpress tak kita punya panel, tu je yang penting. Maknanya yang paling penting ialah waktu dia first impression. Kalau tadi doktor kata dia memperkenalkan diri pun memainkan peranan sangat. Confident tak? Kan? Kalau kenal diri pun nak sebut nama sekolah asal pun lupa. Sangkut-sangkut kan. Macam cakap kan, akhirnya macam cakap tadi, ni adalah mungkin persediaan Baibah besok kan. Kalau besok Baibah awak goyang-goyang, ni tak firm, jadi dia memberi indikasi lah
pada tu. Maknanya kita pusing balik pada awal sebelum ni. Maknanya persediaan dia tu mainkan peranan penting. Betul. Kalau dia sangat bersedia, bila dia bercakap pun sangat matang. Maknanya dia dah boleh bayangkan apa soalan-soalan yang panel akan tanya. Betul. Okey, betul. Kalau kita lihat tadi daripada segi kematangan dan bagaimana pula yang berikut saya nak tanya doktor ni, apakah kata faktor kesesuaian bidang dan industri doktor untuk calon-calon ni memilih sebenarnya? Okay, kalau kita tengok dalam SAP punya offer kan, tawaran, dia dah list out dah. Dan kalau counselling kat mana, contoh kalau sukan kat mana, kalau engineering universiti mana, tu depend pada calon lah sebenarnya dia. Macam kami sebenarnya, kalau kita as a panel, pengalaman saya sebagai panel dulu, kita tak kisah pun, cuma kita ada answers lah. Macam kita tanya, you boleh travel ke? Kenapa you tak pilih UC? You budak Perak, you mengajar Perak, kenapa you ambil UKM? Kenapa you ambil UPM? Ada lah soalan-soalan tu. Yang sebenarnya tu depend pada calon tu sendiri. Cuma kita punya advice lah kadang-kadang, awak pasti ke soalan-soalan macam tu kan. Sebab kita ambil kira macam tadilah, personal punya komitmen, environment, ataupun track record universiti tu. Sebab ada universiti yang bukanlah kita cakap strict, tapi kita tengok percentage graduate tu less than satu lagi universiti kan. Jadi tu yang kadang timbul advice tu, you pasti ke nak pergi uni, you pasti ke nak pergi ni, you pasti ke SB ni boleh guide you. Benda soalan-soalan macam tu lah yang sebenarnya kita tak kawal. Depend pada you punya justifikasi, calon tu punya justifikasi. Tu dia punya ni lah. Maknanya betul, kalau kata pemilihan industri, pemilihan supervisor ke apa, calon tu sendiri dah, orang kata sebelum pergi temuruka dia dah prepare dah. Dia dah boleh nak bayangkan industri mana dia nak pergi, bidang mana dan siapa yang boleh dia rujuk. Bila macam tu, membantu panel juga nampak bahawa siap sedianya dia, betul? Sebab saya selalu beritahu kawan-kawan, sebelum you pergi temuruka, ataupun masa you siapkan proposal, kemudian you name kan, kan you yang mana you nak pergi, you dah call universiti tak? Contoh kalau bidang saya, contoh saya sukan, saya nak buat kat UKM, saya dah call tak universiti? Kalau saya tak ada kontak lah, kalau saya dah tahu prof, atau mungkin saya punya degree saya kat situ, saya dah tahu siapa kan, saya boleh kontak apa semua. Sebab soalan panel, kalau saya, kita nak cerita pasal sedia tadi you dah ready tak? Sebab kita akan tanya, kenapa you pilih Dr. Sophie contoh dia? Kenapa you pilih UKM? Kenapa you pilih Dr. Sophie? Kita nakkan jawapan yang betul-betul outstanding. Jadi antara jawapan yang kalau saya tunggu, selalu jawab, okey, saya dah call universiti, saya dah berhubung dengan prof, saya dah baca jurnal-jurnal dia, field of study dia sama dengan apa yang idea saya, apa yang proposal saya, dan saya rasa dia the best one, the best person yang boleh guide saya. Kan? Sebab field of study dia ataupun the latest journal yang dia publish, writing, sama dengan apa yang nak relate kan. Kalau saya nak buat contoh dia, lakuan motor contoh dia kan, mestilah sama dengan tu kan. Takkan saya nak ambil doktor tu psikologis. Jadi benda-benda tu lah, saya dah go deep dah study semua background doktor, SB, prof yang saya nak tu, supaya dia bagi satu impression pada panel yang saya dah ready nak masuk, tinggal bagi surat je lah. Lulus je, saya dah tahu nak mula dah. Ya. Tu satu vibe yang bagus lah untuk panel. Panel akan fikir, kalau saya sendiri dah fikir, you patut ambil lah orang ni. Sebab dia dah sangat sedia. Ni bila kita soal ataupun bila kita tanya, kebanyakan kandidat lah kita tanya, saya belum dapat lagi, saya tak pasti lagi. Kadang-kadang dia tanya, awak sure ke dekat situ ada orang yang ni bidang tu kan? Tu jawapan dia tak pasti, tak dapat jumpa, tak sempat jumpa. Tu bukan isu kami lah kan. Tu yang kita nak tengok effort tu. Effort tu menunjukkan you sedia tak sedia, you dah prepare tak prepare kan. Kita tak nak you, kita offer you pergi sana, tiba tak dapat kan. Ataupun orang yang jaga you, yang guide you tu bukan orang yang sepatutnya.
then nanti ada isu, after 3 years ada isu. Tak boleh grad, you akan drag 3-4 years. Jadi benda-benda tu yang sebenarnya risiko tu balik kat calon. That's why panel akan push, akan force untuk jawapan-jawapan yang kita expect tu. Sebenarnya betul lah, dah apa-apa pun orang kata bukan hanya bersedia untuk diri, tapi bersedia secara keseluruhan. Kalau Betul. tadi kita dah sebut diri, keluarga, now siapa pula yang bakal jadi kita punya Betul. orang kata pensyarah, pembimbing tu adalah sangat penting. Ini dah pergi kepada bidang yang lain pula. Betul. Maksudnya apa-apa pun calon tu kena bersedia dalam semua aspek. Sebab tu nyawa kita, SB tu nyawa kita 3 tahun tu. Sebab dia yang akan menentukan kita grad, tak grad, kita extend ataupun kita ada problem lah. Kekangan-kekangan kan. Lepas tu kita kena pergi deep. Sebab contoh ada beberapa isu. Contoh dia ada pelajar yang sampai tahun 2 SB bencin. Itu lagi. Kan kita dah boleh bayangkan kan. Replacement tu yang berlaku tu adakah dia memberi impact ataupun okey. Okey saja. Kan? Ada yang Kena buat semula pun ada. ya, ataupun after 2 years, 3 years, lepas proposal lepas, contohlah lepas proposal lepas paling simple, after 1 year proposal lepas SB sabbatical leave kan, walaupun 6 months. Kadang-kadang yang second internal bukan field of study dia, dia tak boleh guide kita, dan kita akan ikut second ni internal kan. Dan next year dia balik, dia akan jadi konflik. Benda-benda tu yang sebenar sangat mempengaruhi student-student punya pathway tu lah, perjalanan tu kan. Dia akan sangat mempengaruhi. Sebab tu pergilah, carilah detail-detail SB-SB yang kita sendiri nak. Kita panel ni, kita yang sebenar, kita tunggu je maklumat dan kita akan advise. Tak sesuai, cari lain. Sebab kami pun ada kaedah kami kan untuk trace. Bila awak sebut Dr. Sophie, UPM nak buat bidang apa, kita akan start. Kita akan cari jurnal Dr. Sophie. Nanti yang kita ada soalan, kita tengok. Contoh saya punya soalan, biasanya saya akan cakap, saya baca ni Dr. Sophie punya 3 years back ni, tak ada pun research dia pasal movement, contoh dia kan, pasal measurement kan. You sure ke you nak ambil dia kan? Sebab writing dia 3 years ni tak ada pun. Benda-benda tu kita akan ni balik. Sebab tu penting untuk kita dapatkan maklumat. Hanya apa-apa pun persediaan adalah perkara yang sangat penting. Okey, kita pergi pula, kalau tadi kita dah tanya orang kata berkaitan dengan universiti apa, kita nak tengok pula bagaimana kesiapsiagaan proposal yang diharapkan pula, Doktor. Proposal daripada orang kata calon tu sendiri, kalau panel lihat begitu. Okey, untuk proposal sebenar, kita macam dia ada mindset benda ni tak semestinya kekal. Jadi untuk panel pula, as long you ikut requirement daripada bahagian tajaan 10 hingga 15 muka surat, tak silap saya kan, kemudian ikut dia punya formatting apa semua, first yang tu dia dah tak ada isu dah kan, you submit isu, dan bila you present, for sure memang kita punya expectation satu yang baru lah kan, yang gap tu you boleh justify dengan jelas lah kan. Kemudian depend on you punya presentation lah, calon punya presentation. Kadang-kadang kesilapan calon ni sebenar bermula daripada calon tu juga sendiri. Sebab kadang macam saya lah, saya duduk sini panel, kita pun tak ada dalam kepala saya, sebab as a panel kita tak ada satu skema tau kan, apa nak soal apa semua. Jadi yang sebenar soalan yang datang dari panel ni, punca dia daripada calon juga. Calon tu yang sebut, calon tu yang baca kan. Jadi soalan tu keluar, contoh kalau pasal population ke kan, pasal apa ni, statistik ke, jawapan-jawapan ataupun ayat-ayat yang keluar dari mulut calon tu yang sebenar yang jadi soalan balik kan. Kenapa you pilih ni? Itu jadi macam mana calon tu keluar je idea kepada panel soalan. So saya cakap dia, kita tak ada satu teks skema nak menyoal. You jangan silap bagi statement je. Silap bagi penerangan je. Kita akan datang balik dengan soalan yang kenapa you pilih ni? Kenapa you tak buat ni? Kenapa
you bagi boleh buat banding beza ke? Kalau saya buat ni you rasa macam ni. So dia akan jadi macam tu. Sebab tu berhati-hati lah bila Nak menerangkan. bila present proposal tu kan. Sebab kita tak nak cerita, kita cerita ni yang junior lah, memang you buat sendiri, memang fresh apa semua kan. Tapi bila you buat explanation tu pun kena jelas, dan apa yang you sebut you boleh terangkan balik, boleh elaborate balik apa semualah, supaya dia tak tergantung dan supaya dia tak menjadi soalan kepada panel. Itu yang penting. Kalau tak nanti you akan terperangkap. Kan? Bila terperangkap tak boleh jawab, nampak macam tak sedia langsung. Ataupun kau ni ikut macam sekadar nak buat je lah. Paling simple lah cakap, kenapa you pilih kualiti, you tak pilih kuanti? Betul. Kan? Panel nak trigger benda-benda yang basic je kan. Panel akan cakap, ni kalau buat kuali okey kot berbanding kuanti. Suppose you ada jawapan yang sangat firm kan. Padahal ayat yang awal tadi saya memilih kaedah secara kuantitatif. Statement tu je. Dia pusing ayat. Ya. Tapi dia akan ni balik. Benda-benda macam tu lah yang sebenar. Then at the end adalah secara keseluruhannya proposal tu yang cakap tadi, formatting apa semua, dan kita nak tengok sejauh mana you boleh defend you punya proposal lah kan. Sebaik mana, sejauh mana dia nampak ni lah yang you tahu, faham apa yang nak buat. Simple macam tu lah. Maknanya dia punya orang kata jangan silap kata. Saya yang saya nampak tu je. Sebab kami tak ada idea pun yang sebenar. Kita tunggu je. Apa tu? Kan. Kita tunggu apa yang you elaborate, apa yang you cuba nak terangkan kat panel, then kita akan masuk. Okey, betul. Kita pergi soalan yang berikutnya tu. Kalau kita tengok ni dah makin panas tu. Okey, tu antara soalan saya ni, orang kata bagaimana panel menilai impak dan pulangan pula kepada institusi. Maksud dia kalau doktor pilih ni, macam doktor dah cerita yang terang tadi, persediaan daripada diri, dia punya keluarga, and then dia punya supervisor apa, dan bagaimana pula panel menilai ni, macam mana dia memberikan impak daripada kajian research itu kepada institusi kita, doktor. Okey, balik pada awal tadi, SLP tu adalah hadiah latihan suat, diberi kepada calon-calon yang cemerlang lah, di bawah KPM lah kan. Kamu cikgu lah. Okey. Dan bila kita start SLP, kita dah bagi dia, analogi dia senang lah. Saya bagi you duit, you pergi belajar the whole year, 3 tahun lah pengajian tu, you free, sponsored semua kan. Ada monthly lagi, you punya token lagi 900 tak salah saya, apa semua. At the end kita akan tanya lah, apa sumbangan research you ni, kajian ni untuk institusi kan. KPM lah, kalau you kat IPG lah, kalau kat sekolah lah. Dia sebenarnya depend pada you punya research tu ni lah, yang kemudian main objective you lah kan. Sebab kita akan tanya balik. Tapi kalau clearly tajuk you dah pergi pada satu-satu isu, pada satu-satu dasar, kita dah nampak lah kan. Kecuali candidate tu, calon tu, dia proposal dia based on inovasi. Kan. Tu yang kita minta dia relate kan. Apa contoh dia, mungkin modul yang dia bangunkan tu memberi kesan kepada pelajar sekolah rendah contoh dia, kepada pelajar LPG contoh dia. Sebab at the end kita nak impact lah. For sure impact tu mesti lah. Sebab kita dah bagi you duit, at the end kita nak return tu. Yang tu calon kena betul-betul justify lah kan. Based on dia punya proposal tadi kan, supaya dia memberi satu gambaran lah kepada panel yang okey, you patut dapat. Sebab after 3 years you akan bagi satu pulangan lah pada KPM, pada institusi, pada bahagian, pada unit apa something lah yang you punya research tu. Tu yang saya rasa lebih utama lah. Maknanya lebih kepada pembangunan untuk institusi kita sendiri. Sama ada inovasi ke atau penghasilan satu yang dapat membantu pada kemajuan mengikut pendidikan semasa. Dia terutama sekali modul lah. Kita nampak clear lah dia memberi impak. Kalau setakat research yang nak menyelesaikan masalah,
dia on the top je lah kan. Ataupun istilah dia surface je lah, kita nak cari masalah, nak trigger mana, nak selesaikan kan. Tapi kalau you produce satu model yang mungkin satu projek, buat satu inovasi, tu memang clear lah. You ada Jadi dia ada satu produk, produk. Itu kalau saya lihat apa yang Dr. kongsikan ni, dia adalah satu gambaran sepenuhnya. Maksudnya daripada awal preparation untuk diri dia sehinggalah memberikan impak kepada inovasi, dia kata dia satu journey yang bukan mudah lah. Macam doktor kata, ia satu journey. Jadi doktor, saya pun nak dengar juga pengalaman doktor sebenarnya. Bagaimana journey doktor tu dalam orang kata salah seorang penerima HLP, untuk doktor kongsikan journey doktor tu sepanjang 3 tahun. Dan yang saya sangat kagum tu doktor GOT tu. Orang kata bukan, orang kata kalau 1000 pelajar tu yang GOT tu hanya berapa peratus je. Jadi kita hanya nak tahu doktor memang habis, tapi kita tidak tahu bagaimana perjalanan dia tu. Kita nak tahu perjalanan agar calon-calon yang melalui juga insya-Allah boleh jadi macam doktor yang graduate on time dan juga memberikan impak kepada siswa. Kita kongsikan macam mana doktor punya. Dia ada suka duka lah. Dia biasalah up and down tu kan. Cuma first masa saya nak sambung belajar kan, saya nak sambung PhD, walaupun ingat lagi arwah mak saya beritahu tak payahlah belajar lagi, kau dah asyik tinggalkan rumah je, macam tu lah. Arwah mak saya cakap, ingatkan dah tak nak belajar lagi, nak sambung lagi lah. Dia bermula situ lah. Tapi yang sebenar, bila saya terfikir untuk belajar tu, memang saya dah set saya nak belajar all out lah. Tu style saya lah. Buat pengalaman saya buat degree pun, master memang macam tu. Ini pathway tu macam Allah sentiasa permudahkan lah. Saya buat degree 3 tahun, saya buat master 1.5 tahun. Jadi saya nampak macam aku rasa PhD ni okey kot. Saya sangat positif lah, walaupun muka macam tak bijak. Kan? Muka macam tak bijak. Tapi saya ingat kata-kata Prof saya masa saya degree dulu. Dia nak belajar, nak buat master, especially nak buat PhD. Dia cakap dia tak penting pandai, yang penting semangat. Kan? Determination. Semangat tu penting sebab dia punya up and down tu berbeza lah. Jadi itulah, bermula itu saya dah tekad dari tu. Saya mohon lah. Cuma saya ni Sophie, saya tak sama dengan orang lain. Beza je sebab saya ada wife yang sangat fleksibel lah. Sangat. Orang kata memberi sokongan dia. Dia sangat ni lah, sangat pemudahkan saya A sampai Z lah. Kalau ikutkan soalan bocor dia sebenar, saya punya permohonan pun orang rumah saya isi untuk PhD. Betapa orang kata tulang belakang lah. Sebab selepas saya cuba 2 hari, dia hang, saya give up. Kan? Tu buat tengah malam tu, dia give up. Tapi ada 1 hari selepas tu, wife saya beritahu, bang, borang dah submit. Maknanya dia buat mungkin malam dia bangun kan, tapi dia tolong saya key in apa semua. Dia beritahu orang dah submit, dia dah print dia punya tu apa semua. Saya tanyalah, dia kata boleh buat masa mungkin awal pagi lah. Dia kata lepas apa semua. Tu paling awal lah. Nampak dia punya ni kan, dia macam setuju dia ni apa semua lah, menggalakkan apa semua. Dan bila saya pergi study, first macam saya cakap lah, saya masuk bilik interview, memang saya dah well prepared A to Z. Walaupun dalam bilik interview tu memang struggle. Saya pernah, antara soalan lah yang pernah saya nak cerita, panel masa tu, panel minta saya buktikan apa statement yang saya, dia suruh saya buka laptop. Sebab ada statement saya tu yang macam pada dia mungkin deny something masa tu. Dia kata ada evidence, boleh tunjuk saya, boleh buka laptop sekarang, present dengan kami apa semua, gap tu apa semua kan.
Saya bagi excuse sama saya tu, saya tak buat laptop Prof, kan. Tapi ni justifikasi saya ni sampai level tu lah. Ada ni lah, debate kat situ lah kan. Tapi Alhamdulillah lah, at the end saya dapat offer. Dan bila saya masuk, saya cakap tadi preparation, saya first step, saya dah sediakan saya punya gancat. Okay, SEM 1 aku nak buat apa, SEM 2 aku mesti settle apa, SEM 3, 4 dan 5 dan seterusnya lah. Cuma susahnya bila SEM 1, kalau macam saya di UKM, kita ada kelas, kita ada komitmen kelas satu semester kan. Dekat situ lah susahnya kita nak urus kita punya writing. Tapi Alhamdulillah lah, dalam masa yang sama juga saya cuba juga buat saya nak ikutkan saya punya plan tu. Akhirnya SEM 2 tu saya dah, hujung SEM 2 tu saya dah clear proposal saya, dah present apa semua. Dan saya sangat berterima kasih lah dengan UKM, sebab UKM saya tak pasti dekat universiti lain. Dekat UKM kita ada satu sistem yang guide student. Kalau perasan, dekat UKM kita ada minggu yang kita panggil colloquium untuk proposal. Kan, selang beberapa bulan ada minggu untuk dipanggil kemajuan, nak present data ke apa semua kan. Ada panel yang boleh komen. Internal kita tak terlibat pun. Ada prof lain yang datang, student lain, master yang datang tanya soalan. Jadi benda-benda tu feedback dalam kita punya writing lah. Kemudian ada last colloquium kita panggil pemantapan. Itu daripada kita punya chapter 5 lah. Jadi proses-proses tu dah dibantu. Tapi yang susahnya saya rasa perjalanan tu sebab saya buat eksperimen. Dia tough. 3 bulan saya terpaksa duduk di Kuala Pilah. Kemudian saya terpaksa travel untuk kumpulan sampel saya yang kedua di Penang. Kan, every 2 weeks macam tu saya pergi Jenah. Saya banyak travelling lah, sebab saya bukan semata-mata questionnaire. Saya ada run saya punya modul sendiri kan. Sebab saya menghasilkan satu model training yang baru kan. Jadi macam mana saya nak pastikan model training tu berjaya, boleh diterima, saya kena run sendirilah kan. Saya kena buktikan. Dan macam mana saya sacrifice duit lah. Saya sebenarnya saya banyak habis duit lah kan, untuk pastikan saya punya modul tu dari segi kesahannya, keobjektifannya, saya bayar pakar-pakar untuk sahkan. Kemudian bila saya buat pentadbiran ujian, saya tanggung hotel, makan, pengisi semua. Seminggu pengujian tu saya tanggung panel-panel saya kan. Sebab bukan lah orang ambil cuti apa semua kan. Saya banyak sacrifice benda dia, tapi dia memberi saya satu kemudahan lah, ataupun keistimewaan. Bila saya bentang, bila saya bayar, dia tak ada isu dari segi pentadbiran ujian, dari segi result. Sebab benda saya disahkan oleh pakar-pakar ni kan. Bila ni okey, saya pakar ni, apa qualification dia kan. Ujian ni bila saya bentang tu dia clear je. Tu yang berbaloi lah dengan effort saya tu kan. Saya cari orang ni, hire orang ni for 2 months, hire orang ni apa semua. Sama juga masa saya draft saya punya modul training tu kan. Sama juga, saya hire orang ni, minta advice orang ni, jumpa orang ni. Dan saya banyak main dengan duit lah untuk memastikan modul saya tu betul-betul valid, betul-betul sah. Bukan duit sebab nak bayar untuk diluluskan tu, untuk menanggung kos-kos tu yang luar daripada kawalan tu kan. Untuk memastikan dia betul-betul establish lah. Jadi tapi apa-apa pun, macam saya cakap tadi, saya boleh buatkan pergerakan banyak kan. Everyday saya kena pulang. Everyday saya pulang ke Kuala Pilah hanya untuk run training dalam 3 jam sebelah petang. Pagi dalam pukul 11 saya akan gerak ke Kuala Pilah. Saya akan jumpa budak ataupun players dalam pukul 3 macam tu sampai pukul 7. Everyday. Dan susahnya bila saya kena give and take dengan sekolah, dengan tu kan. Oleh kerana saya ambil pelajar sekolah sebagai sampel, saya paksa training. Sekolah tu punya team lah. Sekolah tu punya team. Kan, nak dapatkan laluan masuk tu, dapat sampel, saya ada give and take macam tu. Benda-benda tu yang sebenarnya
satu kerja tambahan, apa semua kan. Tapi apa-apa pun macam cakap tadi lah, wife saya dia simple macam ni lah. Saya punya dia dengan wife saya sepanjang 3 tahun pengajian, nak habis awal kan, kita kena slowkan semua kita punya. Saya lah, kenduri-kenduri tak ada. Raya satu hari je, kemudian jalan-jalan ni tak ada. For 3 years ni memang komitmen saya study je. Dan saya punya jadual study memang sangat. Saya akan mula study pukul 12 malam sampai subuh. Malam malam ke pagi. Senyap je saya akan start, masuk bilik saya akan study, buat revision, buat writing, buat data apa semua. Sampailah subuh, wife saya pergi kerja, anak saya pergi sekolah, saya akan start kereta, saya akan pergi UKM. Daily life saya lah, rutin saya. Sebab saya tak kira travelling tu. Sebab macam saya kata tadi, kita dah ada 900 per month kan, duit pocket tu kan. Saya punya duit travelling lah. Saya akan tidur di U. Sebab pagi tu saya akan datang universiti, saya akan jumpa prof, tunjuk apa yang saya buat. Tu kalau ada perbincangan, ada pembetulan, ada penambahbaikan, saya akan ambil, saya pergi bilik saya akan tidur. Nasib saya baik, saya ada bilik saya sendiri lah di UKM masa tu kan. Special sikit lah, jadi mudah lah untuk pengurusan diri. Kemudian saya akan tidur sampai Zuhur, nanti saya bangun, baru saya akan start buat kerja balik. Maghrib saya akan balik. Macam tu lah daily rutin saya selama 2 tahun 3 tahun lah, 2 tahun lah. Sebab tu saya boleh on time. Dan macam saya cakap tadi lah, oleh kerana saya dah susun saya punya Gantt chart tu kan, jadi saya dah tahu dah, oh ni sen depan ni aku kena pergi collect data ni, sen depan ni aku dah kena ni. Jadi saya dah ada satu guide yang dari panduan yang yang saya sangat akur lah. Saya akan rushing, saya akan kerja apa semua. Sampailah hari yang saya nak submit tu, saya ingat lagi, hari yang saya submit tu, saya ada 2 bulan lagi kontrak habis. Masa saya hantar notis untuk bagi bawa tu kan, saya ada 2 bulan untuk habis kontrak. Dan bila saya habis kontrak tu, saya sempat balik kerja ingat dalam 2 minggu kot, dapat notis untuk bagi bawa tu lah. Jadi yang sebenar perjalanan tu yang pertama sekali family lah. Saya tak pernah sepanjang pengajian saya, boleh kata saya tak terlibat dalam urusan rumah tangga lah. Saya tak hantar anak. Memang wife saya bagi 100% komitmen. Dia lah yang fikir segala-galanya. Saya kerja saya, hadap komputer, urus apa benda yang patut, pergi sana pergi sini collect data apa semua, pergi conference. Dan satu lagi, saya rasa yang susah dia, sebab saya selalu ikut SB pergi conference kan. Tapi satu pengalaman lah, daripada saya proposal sampailah end of saya punya studies punya tu, saya banyaklah ikut. Ada masa saya just ikut je, ambil pengalaman kan. Pergi China, pergi banyak lah pergi Euro kan. Tu dia cakap tadi, duit lah. Saya sacrifice, tapi atas dasar nak belajar kan, nakkan knowledge. Tapi benda-benda yang saya pergi conference tu, dia memberi impact lah, nilai tambah lah pada saya punya writing. Saya punya writing. Sebab tu, tapi bila saya rasa saya susah kadang, saya buat komitmen tu dari segi masa, dari segi duit, walaupun saya boleh habiskan dalam tu. Tapi untuk makluman Cikgu Sophia, kami 11 orang, best tu, ada seorang pelajar ni, dia boleh hantar notis 2 tahun 1 bulan. Kalau kata saya ni bagus, ataupun saya actual dengan date tu kan, ada yang lagi. Kawan saya ni dia boleh hantar 2 tahun 1 bulan. Dan yang paling saya respect sekali, dalam pengajian tu dia sempat bersalin. Perempuan dia sempat bersalin, tapi dia boleh habis 2 tahun. Jadi sebenarnya apa-apa pun balik pada komitmen lah. Up and down tu adalah masa susah, you stuck
Kan? Kadang-kadang nak cari evidence ataupun reference tak ada. Kan? Dia ada konflik kat situ lah. Itu macam mana macam saya nak produce satu modul, susah kita nak convince orang. Kan? Macam saya, training method dah ada. Orang dah pakai daripada zaman apa bila lah, kan? Dah ada dah. Since tahun 1900 dah ada. Sekarang saya nak create satu modul training baru. Saya nak buktikan yang dia tu berjaya. Dia bukan satu yang mudah kan? Yang boleh diguna pakai, boleh implement dengan apa-apa kriteria. Bukan mudah. Sehinggalah dalam masa yang sama, kelebihan saya ada tim saya sendiri. Apa yang saya belajar, apa yang saya cuba buktikan, saya transfer pada tim yang saya bawa. Kebetulan masa tu saya buat tim Sukma Melaka. Jadi apa konten yang saya ada, saya transfer pada tim saya. Itulah yang sebenarnya pembuktian paling real lah. Achievement lah, achievement yang paling berjaya. Bila orang cerita, you dah ni ke? You dah test ke? Dah. Sebab saya ada atlet yang bawah saya, yang saya ni, kemudian dia dibuktikan dengan achievement lah kan. Tim yang saya jaga for 2 years tu, Sukma punya period tu, dengan saya guna modul tu, kita champion dekat Sarawak kan, National Tournament Sukma kan, 2016 Melaka champion. Semua yang hasil tu yang sebenar ada daripada research tu kan. Macam mana modul tu berkembang, macam mana modul tu di-apply kan, kita modify apa semua, dia nampak lah. Tapi tu lah, cakap dia punya sacrifice tu memang bukan mudah lah. Susah nak gambarkan kan. Susah nak gambarkan lah. Itu bukan mudah lah. Macam mana kita, macam kata nak convince orang. Tapi bila saya ada team tu dan dia sukses, kita boleh beritahu orang, ni lah bukti dia kan, aku dah buat, boleh berjaya, ni dia punya result. Jadi tak nampak lah kan, yang negatifnya lah kan. Sebab modul ni kalau tak boleh kan, dia retest kan, ada istilah tu kan. Tapi alhamdulillah lah, oleh kerana tu cuma nak macam tadilah, isu dia cabaran tu lah kan, memang tough lah kan. Setakat tak tidur ni biasa kan. Cuma apa ni, konflik tu tak ada lah kan. Sebab saya punya perangai sama juga, saya pegang cakap prof saya, selagi you belum grad, untuk kawan-kawan sekali lah kan, selagi you belum grad, kalau apa yang ada dalam kepala awak simpan. Prinsip ke, ideologi ke, kau simpan kan. Sekarang awak bawah saya, apa school of thought saya, pemahaman saya, ideologi saya, awak follow. Sebab awak di bawah saya pegang cakap prof saya tu. Jadi kita ongoing proses kan, kita banyak belajar kan. Walaupun ada benda-benda baru yang saya jumpa, ada benda-benda baru yang saya trigger, yang boleh ni kita bersoal tapi saya simpan. Itu saya punya prinsip. Sebab saya pegang kata-kata, banyaklah kata-kata prof saya yang membantu saya lah. Lepas tu bila kita dah grad, kita boleh bagi satu solution. Sebab dia kat you are nothing, nobody. You simpan je you punya idea, you are grad besok, then masa tu akan deliver kan. Jadi kena buat macam tu lah. Sebab kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita ni, dia over kan, dia terlalu cepat, baru ada acknowledge keyakinan nak mula ke depan, nak mula expose, nak mula outspoken. Kadang-kadang saya faham apa yang doktor cakap tu lah, kita lebih menghormati lah. Betul. Kita macam orang kata, lebih dia adalah guru saya dan saya hormati untuk lebih memartabatkan dia lah. Sebab kita kena ingat, SB kita adalah orang terakhir yang akan mempertahankan kita dalam bilik Viva. Lepas kita melentang-lentung dalam bilik Viva tu 2 jam ke sejam ke, tak kira lah, kita kan lebih masa untuk keluar bilik kan, untuk dia orang buat discussion.
HB kita adalah orang terakhir yang akan mempertahankan kita. Jadi berapa tinggi hormat you, berapa tinggi respect you, berapa tinggi you punya effort pada dia untuk siapkan kerja, untuk bagi komitmen, tu akan mempengaruhi dia punya komitmen pula masa tu untuk fight untuk you. 1 year correction, 6 months, 9 months, 3 months, kan? Macam saya, alhamdulillah lah, kan, 1 bulan. Tapi sebab tu juga kita kena appreciate lah, kan, dia kan. Sebab dia adalah orang terakhir yang akan defend kita. Katalah external cakap, saya nak bagi 6 months. Yelah orang yang terakhir, saya tak setuju 6 months, budak ni ni apa semua, saya cadangkan 3 months contoh. Maybe, kan, benda-benda tu lah yang sebenarnya kita kena akur, kita kena inilah. Saya rasa itu lebih utama lah. Kalau nak cerita perjalanan saya punya ni, highway Bangi Seremban tu buat 3 lorong, 4 lorong, itulah saya punya journey. Perjalanan tu. Daripada highway lama, saya siap belajar, highway tu pun siap. Sebab everyday saya balik, saya akan menyaksikan highway tu dalam pemikiran. Pergi balik sampai highway tu siap, saya pun grab. Itulah saksi. Orang kata menghabiskan PhD tu. Sebab saya travelling everyday, dan highway tu dalam pemikiran. Sampai saya siap, highway tu 3 lorong. Dan kalau saya lihat doktor ni perjalanan untuk menghabiskan PhD ni pun yang pertama saya nampak keluarga tu lah, orang kata isteri doktor tu orang kata sangat memberikan, orang kata impak lah, orang kata kejayaan doktor hari ni adalah isteri yang sangat bukan senang lah doktor kan. Ini satu orang kata satu rahmat rezeki. Betul. Lah, sebab wife saya dia tak pernah persoalan saya kena pergi ke, kenapa balik lewat ke. Bila dia bagi saya green light untuk belajar, dia tak ada satu soalan pun yang buat kita rasa bersalah. Kalau apa-apa dia akan terus urus. Dia just maklum pada saya, okey, besok nak hantar anak pergi sini, besok nak pergi sini. Ni saya memang kosong lah. Memang otak saya memang untuk belajar. Sebab tu bila grad, dia orang pertama lah yang saya rasa patut terima tu benda tu, kan. Saya nampak bahawa dia sebenarnya kalau doktor punya PhD ni lah, dia punya PhD boleh dinamakan apa tu? Redha seorang isteri sebenarnya. Itu yang boleh menyemahkan doktor punya perjalanan tu, Allah mudahkan. Betul. Redha seorang isteri tu dia sangat memainkan peranan penting. Dan saya rasa komunikasi doktor tu memainkan peranan yang penting juga, sehingga si doktor tu orang kata inilah betul lah kejayaan seorang lelaki tu ada belakangnya wanita yang memang sangat bukan hanya mengizinkan tapi membentuk jati diri anak-anak. Sebab kita tengok kawan-kawan kita kadang ada isu, kan, nak belajar, ada wife tak setuju, ataupun ada peluang untuk belajar tapi still ada komitmen, kan. Benda-benda tu mungkin akan mengganggu lah, kan. Ibarat orang cakap nak pergi belajar jangan berkawan, kan. Sebab bila kawan tak boleh pergi, kita pun tak boleh pergi kelas, kan. Nak belajar ni kena solo. Sebab kita boleh urus ni. Sama lah macam tu. Bila wife ni kalau dia ada rules dia, kita akan terikat lah. Bukan tak boleh, kan. Sebab kita husband and wife memanglah kita ada komitmen, kan. Tapi kalau you dapat lesen penuh, be full, tak sama lah orang dapat lesen yang separuh tu, kan. Dekat situ lah kelebihan tu. Itu je yang sebenar. Tapi itu memang orang kata rezeki doktor. Kalau kita lihat sebenarnya semua HLP adalah pengorbanan. HLP hadiah, pengorbanan dan juga bagaimana dia memberikan impak bergantung pada niat kita doktor. Kita dah nak habis juga doktor. Pada penghujung ni doktor, saya nak doktor berikan sedikit yang terakhir. Apakah nasihat dan strategi panel kepada bakal pemohon HLP yang akan memohon, dan juga bagaimana mereka nak menghadiri juga untuk menghabiskan orang kata kita punya perbincangan ni, bagaimana untuk kepada objektif asal kita ni. Okey, advice saya, yang pertama sekali, bila kita terfikir nak pergi belajar, kita kena pastikan kita betul-betul ready lah untuk belajar. Banyaklah dari segi dari kita bincang tadi, kan, kriteria-kriteria tu. Yang kedua, kita cukup knowledge lah. Konten kita memang
memang dah ni lah, limit lah. Kan tinggal nak keluar je. Kita tak nak ada gap lagi lah. Content sendiri kita tak nak ada gap supaya kita boleh menjawab segala isu dalam kita punya study tu lah. Dan yang ketiga, kita kena betul-betul willing nak sacrifice lah. So macam saya cakap tadi, PhD ni dia bukan perlukan pandai, dia perlukan semangat. Sebab dia punya perjalanan tak mudah. Benda yang sekecil-kecil kita nak tebuk, benda yang sekecil-kecil kita nak kaji, kan, berbanding master benda yang view yang besar. Kan benda yang kecil kita nak urai, kita nak elaborate, kita nak apa semua. Jadi dia perlukan komitmen yang tinggi lah. Dan saya rasa mental lah, you kena candidate, you kena betul-betul strong lah. Sebab PhD ni dia bukan yang main-main. Sebab bila you nak isi borang ataupun you terima tawaran, automatik you terikat dengan perjanjian. Kan, 100 berapa puluh ribu, 80 ribu kot, 160 ribu untuk PhD. Kan, you ada 3 tahun ni untuk submit. Jadi komitmen tu sangat tinggi, responsibility tu sangat tinggi. Sebab tu ada orang tak ada keberanian nak ambil HLP sebab agreement, tanggungjawab. Ya, sebab tak habis kena ganti rugi satu hal, secas satu hal, kan. Jadi dia memberi kesan kepada perkhidmatan. Sebab tu ada calon ataupun ada cikgu-cikgu yang tak nak ambil risiko ambil HLP, dia belajar sendiri apa semua. Jadi perkara-perkara yang tadi tu saya beritahu, dia kena ni lah, well prepared. Dan yang paling penting, plan lah betul-betul nak belajar. Macam saya cakap kan, saya nak masuk, saya dah sediakan lah catagan saya, SEM 1 apa, SEM 2 apa, SEM 3 apa. Jadi you tak adalah teraba-raba, kan. Nak masuk masa tu baru nak cari tajuk, nak masuk baru fikir SEM berapa nak hantar proposal, SEM berapa nak submit. Dia jadi macam tu. Aku nak pakai sampel mana ada soalan lagi. Patutnya you masuk, you Dah jalan dah start dah. Jumpa SB, bagi tahu apa-apa pun ni. Kalau SB tak setuju, terus ambil input, apa yang perlu ubah, apa yang perlu tukar, kemudian jalan. Dia tak ada ni lagi, depan ke belakang ni tak ada lagi. Dan paling penting saya rasa sepanjang saya melalui inilah PhD ni, satu, kena banyak bersedekah untuk memudahkan perjalanan kita. Sebab saya tak ingatlah siapa yang bagi tahu saya, tapi somebody lah pesan dengan saya, Ras, kau sepanjang kau ni kau kena rajin sedekah. Ada lebih sedekah. Sebab dia kata kau percayalah, dengan kau buat sedekah tu, Allah akan pemudahkan kau punya urusan. Saya tak ingatlah siapa, tapi somebody nak cakap macam tu, dan saya sentiasa amalkan benda-benda tu lah. Kan, yang lain-lain tu kita kena serah. Kita punya nasib lah. Macam kita sembang tadi kan, laluan setiap orang ni berbeza. Laluan ada orang 2 tahun clear, tahun ketiga problem apa semua kan. Jadi yang tu last kali kita kena serah pada Allah kan, sebab tak sama. Awak buat U lain, saya buat U lain, awak SB lain, saya SB lain, dan kita punya environment pun tak sama. Doa je lah, yang last kali kena doa banyak-banyak lah, supaya on time, supaya at least tamat, tak ada isu. Dan yang paling penting yang sebenar, kalau saya lah, kita sepanjang pengajian tu, at the end, yang sebenar salah satu motivate saya untuk GOT, sebab dapat insentif. Insentif yang kalau GOT dapat insentif Yang satu daripada universiti, saya tak ingat berapa ribu, ada award apa semua kan. Lepas tu ada, kalau daripada bahagian tahniah dapat 6,000 kot bila kita submit tu kan, proposal tesis, 6,000. Benda-benda tu lah yang memberikan motivasi motivasi kita. Dapat 6,000 lagi cepat, lagi dapat duit, lagi dapat duit. Benda-benda tu sebenarnya ongoing process lah. Kita ni cepat ni, kena habis ni,
Satu, nak balik kerja ni, dah malas nak ni lagi kan, nak settle kan. Benda-benda tu kena keep on lah. Motivate diri, apa semua. Hopefully lah, dia akan okey. Cuma, macam saya luck saya kurang sikit. Mungkin Allah bagi grade on time. Cuma saya, yang saya terkilan sikit, saya tak dapat celebrate saya punya PhD dengan mak saya. Sebab saya PhD, saya combo tu, silap saya 2 minggu kot. Sebelum tu mak saya meninggal. Macam tu lah lebih kurang. Yang tu ya, yang saya rasa terkilan lah sepanjang journey saya tu kan. Sebab macam saya cakap itu kan, mak saya awal-awal dah pesan, tak payah belajar lagi lah, kan kau dah selalu tinggal rumah. Saya kan sebelum ni memang aktif, dengan team apa semua. Lepas tu study lagi. Tapi ingatkan, macam satu gift lah kan, untuk parents kan. Tapi luck, itulah Allah bagi yang lain, dia tarik yang ni lah. Jadi apa-apa pun, saya personal speak, mana saya pergi, saya memang sentiasa menggalakkan kawan-kawan saya pergi belajar. Itu saya punya personal lah kan. Mana-mana daripada saya dekat Duran Tunggal dulu, saya sentiasa menjadikan diri saya inspirasi untuk kawan-kawan. Sebab saya nak bagi tahu kawan-kawan sebenarnya simple je. Kau tengok aku, kau jangan tengok orang lain. Sebab saya kan yang sibuk kan, dengan tim, dengan ni apa semua. Saya tunjukkan diorang macam dulu masa saya kat Duran Tunggal, saya buat master. Saya pergi tournament, ni sekolah pun jarang ada. Jarang ada kan, pergi sana pergi sini-sini, tiba-tiba saya grad. Orang pun terperanjat. Orang nak, kau dah grad Ras? Orang ingat, saya komik-komik saya tak belajar. Macam tu lah. Dan dia jadi inspire pada kawan-kawan ni. Ras, sibuk-sibuk pun boleh grad. Dan masa tu saya ingat lagi, dekat Duran Tunggal, ramai cikgu-cikgu muda yang start. HLP, belajar apa semua. Sama juga bila saya pergi jawatan macam tu juga kan. Saya sendiri sama dengan doktor. Sebelum saya buat master di UKM tu pun doktor antara orang yang memberi. Betul kan. Saya jenis yang willing apa semua, yang boleh panggil bilik buat viva kan. Kita support kawan-kawan. Saya memang suka macam tu. Yang latest macam tu lah. Yang sebelum saya masuk IPG tu, saya pastikan Hafiz ya. Kan, dapat scholarship kan, rakan sekerja kan, satu office kan. Paksa dia, every day datang buat viva kan, proposal, present. Sampai kita rasa dia betul-betul okay, please pergi mohon HLP kan. Dan dia dapat. Itulah saya sentiasa berfikiran macam tu. Inspire kawan-kawan pergi belajar. Supaya macam awak lah, saya selalu cakap kan, buat muda-muda pergi belajar. Sebab saya nampak dia banyak kesan lah, kan. Dari segi respect, dari segi content knowledge. Sebab balik profesor saya cakap tadi, Ras, kau kalau ada PhD, kau menipu pun orang percaya. Ingat tu. Saya rasa kau tahulah siapa doktor tu kan. Sebab saya ingat lagi, Prof cakap, kau dah ada besok title, kau menipu pun bukanlah kita menipu kan, tapi seolah-olah bila kita beri depan dia bersatu aura. Satu aura kan. Walaupun nak dapat tu susah, tapi dia satu aura. Sajalah. Kita lihat memang dia cerita ni panjang saja. Tapi apa saya nak simpulkan sini bahawa perancangan adalah orang kata satu perancangan yang perlu diatur dengan baik. Perancangan yang baik itu yang perlu ada untuk setiap calon menghadiri temuduga HLP sebenarnya. Perancangan itu juga memberikan impak, perancangan itu juga memberikan jiwa. Bagaimana nak bermula di pertengahan dan di penghujungnya. Bukan hanya perancangan di pertengahan jalan, tapi sehingga ke penghujungnya menggapai sebuah segulung ijazah PhD, master. Itulah yang ingin kita ceritakan hari ini. Biarpun apa jua dugaannya, yang pastinya cerita itu ada manis dan apa orang kata manis dan dia punya pahitnya. Namun inilah perjalanan kami. Terima kasih doktor untuk semua perkongsian ini doktor. Dan bersama-sama hadirin untuk bicara hari ini bahawa hidup ini bersifat sementara, carilah ilmu sehingga di penghujungnya. Yang pastinya kita akan bertemu lagi pada santai yang akan datang. Sekian, terima kasih.